Ha. Jadi jangan tanggalkan termostat. Tidak kisahlah bagaimanapun sistem penyejukan enjin kita. Jadi jangan tanggalkan termostat. Tapi jika anda ingin turunkan suhu enjin, boleh. Tukar termostat ni dari, mungkin ada yang pakai termostat 82 darjah Celsius, turunkan ke 78, macam ni 78 darjah Celsius. Ataupun kereta anda high performance, sudah pasang turbo, yang tu boleh turunkan lagi ke 68, supaya sistem penyejukan lebih awal berfungsi. Ada yang kata pin ni perlulah selari dengan urat ni kan? Sebenarnya tidak perlu. Ini sebenarnya adalah jegel pin. Tujuan dia sebagai laluan air apabila kita isi air semasa radiator dan blok enjin kosong. Okey. Jegel pin ni dia akan membuka sedikit laluan air supaya air boleh tembus ke dalam blok enjin. Sementara jalur ni ataupun urat ni terbentuk disebabkan masa dia dibina, masa dia dibuat. Tujuan dia ni untuk udara tu tidak berada di dalam acuan semasa dia dicetak. Itu tujuan dia.